Adik-adik sekalian yang nak mengundi sehari, baru umur ber-19 tahun, tak dan kenal komunis tu siapa? Kena tahu sejarah negara kita ni dulu ada satu kumpulan pengganas namanya komunis, PKM. Dia ni dipimpin oleh Chimping. Oleh kerana nak tarik sokongan Melayu kepada komunis, dia tarik masuk Rashid Maidin, Samsiah Fakih masuk berperang gerila di lautan, perang dengan tentera Malaysia. Sehingga perjanjian damai Hak Nyai sama 89, mereka pilih duduk di Thailand, tak mau balik. Chimping mati di luar negara. Zaman PH tuan-tuan, Abu Chimping dibawa pulang ke tanah Melayu ini. Luka kita tuan-tuan yang telah berparut, orang tua-tua kita, ada tok nenek kita yang disesa, dirogoh, dibakar, dibunuh. Luka kita yang telah berparut, berdarah semula zaman Pakatan Harapan. Ada perarakan Hari Merdeka, satu kumpulan pakai uniform komunis lusuh, seolah-olah komunis bangun dari kubur, pakai uniform komunis berarak dalam macam zombie. Di hari kemerdekaan 31 Ogos, seolah-olah zaman PH ni nak menulis semula sejarah negara kita bahawa komunis adalah pejuang kemerdekaan dan komunis mesti diiktiraf di negara ini dan mesti dimuliakan.